Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Aidilfitri kepada semua pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton Beyond Halal. Nama saya Ilyas dan saya Hanisa. InsyaAllah kami pada hari ini ada topik yang sangat menarik yang kami akan kongsikan dengan semua. Topik apa yang kita nak bincang hari ini ni? Itulah baru-baru ni tular di media sosial ya. Ada satu restoran aiskrim. Aiskrim dan teh. Katanya ada lemak babi. Lemak babi. Lemak babi. Saya pun sebenarnya ada terima banyak WhatsApp lah. Kawan-kawan, adik-beradik kan. Dia orang forward kat saya. Dia tanya, ni betul ke ni? Kan dia kata ni ada lemak babi. Benda tu dah lah murah. Sedap. Orang dah beratok beli. Lepas tu tiba-tiba ada lemak babi pula. Kan? Jadi itulah antara yang kita akan bincangkan ke? Ya. Sebelum kita pergi kepada topik yang seterusnya, mungkin kita ada sedikit pesanan daripada penaja kita Beyond Halal. Silakan. Episod kali ini dibawakan khas oleh Kumpulan Pendidikan Unity, peneraju pendidikan pengurusan industri halal di dunia. Jadi untuk lepasan SPM yang berminat membina masa depan dalam bidang halal, bolehlah layari www.unity.edu.my untuk maklumat lanjut. Baik, terima kasih kepada penaja kita untuk segmen pada kali ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menjadi penaja kepada Beyond Halal, jangan lupa hubungi pihak kami. Baik, sebelum kita cerita lebih lanjut tentang kita punya topik pada hari ini, ingin sekali saya nak menyentuh sedikitlah tentang negara yang kehilangan seorang tokoh negarawan yang amat terkemuka di Malaysia, iaitu Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi. Yang mana Tun Abdullah Ahmad Badawi ini, ataupun yang lebih mesra dikenali sebagai Pak Lah, telah pun kembali ke rahmatullah pada jam 7.10 pagi pada 14 April 2025 di Institut Jantung Negara. Pemergian beliau adalah satu kehilangan besar buat negara Malaysia. Namun, legasi beliau dari NCER, JCOF hingga ke Halal Development Corporation kekal sebagai pencetus kemajuan Malaysia dalam pelbagai aspek. Kita semua tahu bahawa Pak Lah telah pun menerajui negara sebagai Perdana Menteri yang kelima bermula pada 31 Oktober 2003 sehinggalah kepada 2 April 2009. Gaya kepimpinan beliau yang tenang dan juga berhemah, kita tengok dia relax kan. Tengok pun kadang-kadang sejuk aja hati bila kita tengok cara Pak Lah memimpin negara ketika itu kan. Memang membawa banyak pendekatan-pendekatan baru di dalam negara. Antara sumbangan penting beliau ialah pelancaran 5 dasar koridor ekonomi termasuk NCER, Northern Corridor Economic Region, yang memperkukuh pembangunan luar bandar serta menjana peluang ekonomi yang lebih seimbang. Saya melihat Pak Lah ni, arwah Pak Lah ni, Tun Abdullah ni, beliau banyak membawa perubahan dalam dasar kerajaan, terutama sekali apabila beliau membawa elemen-elemen Islamik ataupun Islam hadari yang kita semua kenal melalui zaman Pak Lah ni. Ini juga termasuklah memperkenalkan JCOF, yang mana JCOF ni banyak telah pun memartabatkan pendidikan sekolah kita, termasuklah dalam isu jawi, Al-Quran, bahasa Arab, Fardu Ain di sekolah rendah kan, yang mana ianya menjadi satu langkah yang amat penting dalam pengukuhan pendidikan Islam arus perdana. Dan siapa boleh lupa slogan beliau yang sangat dekat di hati rakyat, bekerja bersama saya, bukan untuk saya. Ia bukan sekadar kata-kata tetapi asas dalam membina budaya kerja berpasukan dalam kerajaan. Kenapa kita mulakan ataupun kita mention tentang Tun Abdullah ataupun Pak Lah pada kita punya Beyond Halal pada hari ini? Kerana bagi saya, pendapat peribadi saya, yang bekerja di dalam industri halal pada zaman Pak Lah itulah saya mula bekerja. Saya menggelar beliau ni sebagai bapa kepada industri halal. Yang mana dahulunya industri halal ni kita
pihak dasar kerajaan banyak memberi fokus kepada persijilan. Tetapi pada zaman Pak Lah ni, beliau melihat bahawa industri halal ni juga boleh menjadi salah satu daripada sumber ekonomi negara. Ianya bukan hanya sekadar persijilan, tetapi beyond persijilan, termasuklah di dalam pembangunan industri, dan juga boleh menjadi kepada sumber kepada ekonomi negara. Dan beliau juga membawa halal ni sehingga berkembang pesat di dalam negara kita, dan juga beliau melihat potensi yang amat besar terutama sekali dalam persijilan halal, yang mana kini telah pun menjadikan Malaysia sebagai peneraju industri halal di peringkat antarabangsa. Dan juga logo halal Malaysia hari ini menjadi logo halal yang diiktiraf dunia. Jadi pada tahun 2006, masa dekat Forum Halal Sedunia, beliau mengumumkan sendiri penubuhan Halal Development Corporation atau sekarang dikenali sebagai HDC, satu entiti penting untuk menyelaras dan membangunkan ekonomi halal negara secara menyeluruh. Jadi ketika HDC mula dibangunkan, saya boleh kata antara yang awal jugalah yang bekerja di HDC. Jadi pada masa tu saya fahamlah dasar kerajaan tu dia nak mengubah persepsi masyarakat bahawa persijilan ni bukan sekadar halal haram daripada sudut syarak. Okey, jadi kita nak attract lebih banyak industri untuk mohon halal. Kita nak attract lebih banyak produk daripada seluruh dunia untuk mohon halal, dan bukan untuk mohon halal saja, tetapi untuk belajar tentang halal, menjadi expert pakar dalam bidang halal. Jadi kita diberikan tanggungjawab tersebut memang sangat berat sebenarnya, sebab kita nak present benda ni kepada negara-negara yang bukan Islam seperti Jepun, Korea, untuk mereka faham tentang halal ni, kebaikan halal ni. Jadi saya masih ingat lagi dalam Al-Quran ada sebut yang mana bila kita nak melakukan dakwah, kita kena lakukan dengan bil hikmati wal mau'izah. Kita nak menunjukkan bahawa mereka syarikat-syarikat industri ni supaya lebih dekat dengan halal, supaya mereka nakkan apply, berebut-rebut untuk apply halal. Jadi pada waktu tu memang agak mencabarlah. Kan, memang agak sangat mencabar sebab tak ramai yang mohon halal, tak ramai yang nampak potential halal tu. Jadi alhamdulillah pada World Halal Forum tersebut ataupun Forum Halal Sedunia, HDC telah pun ditubuhkan, dan alhamdulillah daripada situlah saya rasa kita banyak mempromosikan halal ni sebagai salah satu ekosistem halal negara yang sangat menyeluruh. Ya, malah lepas beliau bersara pun semangat untuk memajukan industri halal itu tetap diteruskan. Pada tahun 2013 beliau mencadangkan pengumpulan dana USD 500 juta dalam bentuk equity swasta untuk melabur dalam peluang-peluang halal global. Jadi bila kita nampak bahawa industri halal ni semakin berkembang, Tun Abdullah pada ketika itu beliau mahu melihat Malaysia ni sebagai leaders dalam halal ni. Saya masih ingat lagi visi Malaysia adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat rujukan halal dunia. Bukan hanya untuk produk, bukan hanya untuk persijilan, tetapi untuk education, untuk bahan ramuan, untuk produk, untuk knowledge center. Jadi banyaklah inisiatif-inisiatif yang saya masih ingat lagi, kita bersama-sama dengan tim untuk develop ekosistem tu sebagai Malaysia sebagai pusat rujukan halal dunia. Dan ini jugalah yang menjadikan Tun Abdullah ataupun Pak Lah ni telah menerima anugerah khas tokoh pembangunan halal negara pada tahun lepas, iaitu pada tahun 2024 sempena MIHAS, iaitu Pameran Halal Antarabangsa Malaysia. Anugerah ini juga sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan beliau dalam pembangunan asas industri halal negara. Dengan nilai pasaran global yang dijangka mencecah USD 5 trilion menjelang 2030, apa yang telah dimulakan oleh Pak Lah kini menjadi antara sektor ekonomi paling penting untuk negara. Pak Lah juga ada sebut tentang misi dia yang disebut sebagai cemerlang, gemilang dan terbilang. Benda ni memang selalulah zaman-zaman tu kita banyak saya kata orang duk guna cemerlang, gemilang dan juga terbilang. Jadi saya rasa benda ni dibawa-bawa kepada dalam industri, dalam dasar kerajaan dan sebagainya lah pada ketika itu.
Jadi pemergian Tun Abdullah Ahmad Badawi merupakan satu kehilangan yang besar, tetapi legasi yang ditinggalkan akan terus hidup dalam bentuk dasar, institusi dan hala tuju yang terus memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Semoga Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh beliau dan menempatkan Tun Abdullah dari dalam kalangan para solihin. Al-Fatihah kita ucapkan kepada seorang negarawan yang tidak pernah lelah berkhidmat untuk Malaysia. Al-Fatihah. Selamat kembali ke Beyond Halal. Jadi tadi sebelum kita break, kita ada menceritakan sedikitlah tentang Tun Abdullah Ahmad Badawi atau lebih dikenali sebagai Pak Lah, yang saya gelar dia personally sebagai bapa kepada industri halal. Jadi saya just nak share sedikitlah yang mana saya ada pengalaman saya lah pernah pergi dengan Pak Lah ni ke luar negara seperti di China, dan ada lagi lah sebenarnya beberapa trip bersama dengan beliau. Jadi bila-bila ada masa saja, bila saya sampai dekat China tu, orang ramai, orang kata apa, jumpa dengan dia. Dia ni macam seorang artis lah kat sana. Dengan kapet merahnya, dan orang memang sangat suka, terutama sekali bila kita pergi ke masjid. Ramai orang beratur jumpa dia, orang kata apa, meriah dia orang terima dia tu. Jadi bila saya tanya dengan pegawai-pegawai dia kata Pak Lah memang banyak memberi sumbangan kepada Muslim yang berada di sana, dan saya percaya banyak lagi di tempat-tempat yang lain lah, di negara-negara yang lain. Jadi mereka amat menghormati beliau. Jadi bila ada masa, kadang-kadang saya duduk dengan beliau, duduk solat di sebelah beliau. Jadi beliau memang ada banyak bagi nasihat, especially tentang agama lah. Bila dia tengok saya ni ada janggut, ustaz pula kan. Tapi antara nasihat yang beliau, yang saya tak boleh lupakan, yang dia kata, Ilyas, kamu kena istiqamah duduk dalam industri halal ni. Dia kata kalau industri halal ni, kalau tak ada orang yang istiqamah, maka dia akan tenggelam macam tu saja. Dan itulah yang saya pegang sehingga hari inilah. Jadi benda tu kita ada ceritakan tadi dalam sebelum kita break tadi. Tapi untuk yang sesi yang kedua ni, ataupun segmen yang kedua ni, saya nak kongsikan satu benda yang menarik yang kita sebut berkali-kali tadi, iaitu tentang babi yang dijumpai di dalam apa nama tu, aiskrim dalam sebuah restoran kan? Ya, sebuah restoran yang sekarang ni kalau pergi masa bulan puasa tu beraturnya panjang. Panjang bukan main. Jadi ada satu audio lah, saya kata audio yang viral, yang menyatakan tentang restoran ni. Mungkin kita boleh dengarkan sikit dulu kot. Ya, kita dengarkan dulu audionya. Bukan benda ni, aiskrim yang ada yang murah-murah bawah, senang cakap RM1 ke bawah lah. Semuanya tak halal tau, dia pakai lemak babi. Okey, jadi kita dah dengar sedikit lah tadi kan, dia punya selingan-selingan tentang audio ni lah, walaupun tak full kan, tapi you all kena dengar sendirilah. Jadi apa yang kita faham, apa yang Anissa faham daripada audio tu? Okey, yang saya faham dia cakap jangan pergilah kan. Ramai orang Muslim pergi, dia kata tak halal sebab ada lemak babi. Dia kata ada orang GNT ke apa. Ada satu kurier ni lah kan, datang nak hantar barang dekat outlet restoran tersebut. Jadi bila dia nak bawa turun, rasa kalau tak silap saya ada label bahasa Cina. Lepas tu ada orang Cina datang, yang bawa turun tu imam dekat situ. Dia kata, Imam, you tahu ke apa you bawa turun tu? Dia kata tak tahu, itulah lemak babi. Orang Cina tu cakap lah, berdasarkan audio yang dia bagi tahu lah. Jadi dia kata sah-sah lah ada lemak babi dekat dalam tu. Tapi saya tak tahu macam mana dia sahkan. Jadi kadang-kadang perkara ni kita boleh dengar lah orang cakap ni halal, ini tak halal kan. Jadi of course kita boleh terima. Kalau kita rasa was-was, kita kena tinggalkan kan? Ataupun kita yakin dia memang haram, of course kita kena tinggalkan. Tapi sebelum kita sebarkan dia dekat dalam social media ataupun orang lain, jadi adalah lebih baiklah kita semak terlebih
dahulu. Ya. Kan? Lepas tu dia ada cakap juga. Ha. Aiskrim ni murah kan, RM5 ke bawah lah. Jadi Murah betul tu. murah betul kan? Murah tu sedap. Lepas tu dia kata aiskrim ni guna gelatin. Gelatin dia kata yang murah mana ada yang halal. Yang halal tu mahal semua. Yang murah ni sasar daripada lemak babinya. Jadi kalau yang murahnya semua ada babi lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan betul ke? Nak diberitahu lah ni kan. Aiskrim tak semestinya guna gelatin. Yang murah-murah tu saya tengok lah kan. Saya tengok juga jenama-jenama terkemuka kan. Kita baca-baca tak ada pun gelatin dalam dia punya ingredient tu. Cuba tengok dekat kedai-kedai Sebeneka kan. Cuba tengok aiskrim yang dijual ada tak tulis gelatin. Kebanyakannya tak ada pun tulis gelatin sebab ada ingredient yang boleh menjalankan function sama seperti gelatin. Contoh dia lecithin. Dan lecithin ni dia biasanya daripada soya lah ataupun macam emulsifier. Dia berasal daripada minyak kelapa sawit ada juga kan. Lemak-lemak. Tapi function dia sama function macam dia sama. gelatin. Macam gelatin. Jadi benda tu murah lah sebab Malaysia kan pengeluar minyak kelapa sawit yang agak besar kan di dunia. Dan kita pun ekspor kan benda-benda macam tu. Jadi benda-benda macam tu boleh jadi pengganti kepada gelatin tu. Dan harga dia pun boleh dapat murah. Ya, betul. Jadi maksudnya kalau benda tu murah, tak semestinya dia haram. Betul. Kan? Ya, kalau yang murah je haram, yang mahal je halal. Sudah. Asal lemak RM1 macam mana? Kan? Macam-macam tu. Kena beli orang jual aiskrim yang duk naik motor tu kan. Neno apa? Aiskrim. Itu aiskrim Malaysia 20 sen aiskrim macam mana pula? Jadi maksudnya di sini bukanlah semua yang jual murah tu ada gelatin daripada babi dan sebagainya. Mungkin ada, bukan kita tak ada langsung kan. Tetapi kita kena check dululah sama ada dia halal ke tak halal ke kan. Jadi saya rasa sebelum kita sebarkan benda tu kan, sebab saya tengok benda tu dah viral. Dia viral ni ada dua lah. Satu, bagus kalau benda tu kalau betul kan. Tapi kalau benda tu tak betul, saya takut dia menjadi fitnah. Ya, betul. Jadi dalam Quran ada sebut al-fitnatu asyaddu minal qatl, iaitu fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Saya ni sebenarnya bukanlah menyokong mana-mana restoran, mana-mana lagi orang ingat hang duk sokong dia apa, depa bayar kat hang apa. Kita ni memang bukan nak cerita pasal restoran-restoran ataupun aiskrim ni. Saya pun tak pernah makan pun sebab tu. Tapi jadi apa yang saya nak cerita ni, kita sebagai seorang Muslim, kita kena sampaikan perkara yang betul. Ya, betul. Jadi lebih baik kita check terlebih dahulu. Jadi sebenarnya restoran tu ada halal ke? Tak ada halal. Ada tak? Kan? Jadi kita duk cerita tadi mungkin ada gelatin ke, tak tahu lah, mungkin ada benda-benda lain lagi yang tak halal ke. Tapi adakah sebenarnya restoran sebut ada halal ke tak ada halal? Itu kita akan sambung sekejap lagi. Kita akan tengok balik. Kita akan cuba cek sebenarnya ada halal ke tak ada halal. So kita akan continue selepas ini. Selamat kembali kepada segmen kita di podcast Beyond Halal. So tadi kita ada cerita lah tentang, sebelum kita break tadi kan, kita ada cerita tentang satu isu viral kan. Viral tentang apa? Ada lemak babi. Lemak babi. Aiskrim. Terkemuka lah sekarang. Ada orang kata kat saya, dia kata awak ustaz duk sebut babi. Dia kata sebutlah khinzir. Dia kata sebutlah khinzir. Saya nak cakap betul-betul lah kan, ni pengalaman saya lah kan. Kadang-kadang bila kita sebut khinzir, tak baik tu ada khinzir. Jadi orang nampak khinzir ni macam tak berapa nak haram sangat. Bila saya sebut hang ni
awak makan babi. Dia buat macam, weh, macam haram tu. Dia tahap, dia macam ada level pula kan. Kalau khinzir tu macam tak pernah haram sangat. Tapi kalau sebut babi, haram. Jadi sebab tu saya suka sebut babi tu. Kadang-kadang khinzir ni pun kadang-kadang ada yang non-Muslim dia tak faham. Dia lebih faham pig ataupun babi. Jadi saya tak nak orang confuse benda ni. Betul. Saya nak orang tahu benda ni memang haram. Kalau betul ada babi, hampa jangan makan. Kan, jangan makan. Mencuri ke, merompak ke, ada babi ke, semua tak boleh. Kan, jadi kita memang ada sebutlah tentang sebuah isu viral lah tentang mana sebuah restoran aiskrim yang dikatakan viral. Tuan-tuan dah mungkin dah dengar dia punya selingan tadi tu yang dia kata ada babi. Jadi di sini kami tertanya-tanya lah, sebenarnya restoran tu ada halal ke? Ada ke Ustaz? Ada halal ke? Jadi tim kami kita ada tim, jangan risau. Tim Beyond Halal kami telah pun membuat check-in, buat check kan, dan mendapati bahawa syarikat tersebut telah pun mendapat sijil halal. Dan juga saya sebagai salah seorang daripada orang yang membimbing syarikat tu buat halal. Oh, ya ke? Jadi di sini saya pun nak inform bahawa kita pun telah sediakan SOP dan juga prosedur supaya syarikat tu ikut. Kan, dan kita beritahulah ramuan ni kena macam mana apa semua. Dan bila dia dah submit halal kepada pihak JAKIM tu kan, maka pihak JAKIM akan datang mengaudit pula lagi. Ya. Senang ke nak dapat halal ni? Bukan senang ya. Semua ingredient dekat dalam produk tersebut perlu kena declare satu-satu. Jadi contoh kalau bulan ni nak jual aiskrim matcha contoh. Aiskrim matcha, bulan depan nak jual aiskrim oren. Bulan lagi satu ada promo pula aiskrim boba contoh. Jadi semua tu kena declare, dan bila declare tu semua perlu ada supporting document dia. Kena ada lab test dia, kena ada dia punya product specification dia, process flow dia, macam tu semua tu JAKIM tengok. Satu-satu setiap ingredient. Jadi di JAKIM ni mesti kena ada orang-orang expert lah kot pakar-pakar ni akan check ni. Pakar-pakar yang akan check daripada JAKIM, daripada sudut syariah dan juga teknikal. Jadi bukan orang cikai-cikai lah yang boleh audit. Jadi kalau gelatin ni macam mana dia nak, pihak JAKIM nak mengesahkan bahawa gelatin tu halal? Ada cara? Satu, dia tengok ada sertifikat halal lah. Kalau tak ada sertifikat halal, kena ada produk spesifikasi dia, dan kalau dia ragu-ragu dia ambil je sampel, dia hantar ke makmal analisis halal. Jadi maksudnya CJ halal untuk gelatin tu daripada supplier tu lah, daripada pengilang tu lah. Daripada pengilang tu. Jadi kalau gelatin tu katalah daripada lembu, tapi kalau dia tak ada halal, boleh ke dapat CJ halal? Biasa pihak JAKIM takkan terima kalau dia tak ada CJ halal. Lagi-lagi kalau gelatin tu daripada binatang lah. Sebab syarat utama dia kalau gelatin je, dia merupakan bahan kritikal, jadi dia perlu lampirkan CJ halal. Tu yang orang kata apa, susah tu kan, sebab apa JAKIM ni nak cek satu-satu. Ya, JAKIM cek satu-satu. Jadi kalau kita ada orang kata menipu ke ataupun mesti dia boleh detect punya. Dia boleh detect. Kalau dia pergi audit tu ada benda meragukan, kalau jumpa berus. Berus je pun dia kata, ini berus daripada bulu ni kan. Dia check situ, dia bakar, dia bau macam rambut kan. Pun dia ambil terus hantar pergi check dekat makmal analisis halal. Check ni daripada binatang ke tak binatang. Sedetail itu JAKIM check ya. Maksudnya ada berus daripada benda yang haram jugalah. Ya, betul. Ada berus daripada binatang lah ataupun babi lah. Sebab berus daripada babi ni dia ada 3 cabang. Ya, dia ada 3 cabang. Bila ada 3 cabang, laju sikit nak satu. Rupanya ada banyak isu dalam peralatan yang digunakan di restoran. Maksudnya restoran ni bukan JAKIM cek ramuan saja kan, tapi sehinggalah kepada dia punya peralatan, perkakasan dan macam-macam lagi lah proses. Kalau outlet itu ataupun sebuah premis itu ingin memohon CJ halal keseluruhannya,
Kena halal. Apa-apa produk pun yang dekat dalam situ mesti halal. Dan mesti apply halal. Dia tak boleh, okay, produk ni kita apply halal, nantilah, semulalah yang ni dulu. Tak boleh. Okey, kalau maksudnya kalau dia ada 10 aiskrim, semua 10 dia kena apply halal. Betul. Sebab apa? Sebab kita tak nak ada cross contamination dengan barang yang tidak halal. Jadi begitu detail sekali ya. Pihak JAKIM, Jabatan Agama Islam ni, mereka mengaudit untuk restoran dan kafe dan kedai aiskrim dan sebagainya lah, untuk memastikan 100% halal dan thayyiban. Jadi kalau kita pergi ke restoran tu, kita tengok ada logo halal ke tak ada logo halal kan? Ada sijil halal ke tak ada sijil halal? Betul. Jadi bila ada logo, ada sijil, maksudnya dah ada ustaz dengan ustazah, para ulama dia dah check, para saintis, pakar-pakar halal daripada JAKIM, Jabatan Agama Islam ni dah check dah. Maka kita yakinlah halal tu dah. Betul. Mereka dah buat kerja. Jadi tanggungjawab dah atas mereka dan kita alhamdulillah bolehlah makan dengan selamat. Tapi kan Ustaz, ada juga orang tanya, saya pergi, hari tu saya nampak dekat dalam media sosial yang outlet dekat Melaka dah dapat halal. Tapi kat tempat saya macam tak nampak pun sijil halal tu. Kenapa tu Ustaz? Jadi selalunya kan, nak dapat halal ni bukannya sehari dua. Jadi nak dapat halal tu kadang-kadang ambil masa berbulan-bulan. Dia kena buat operasi dulu 3 bulan. Lepas 3 bulan baru dia submit. Kemudian tunggu lagi beberapa, mungkin sebulan 2 lagi untuk lulus sijil. Jadi bila restoran tu baru buka, kadang-kadang dia ambil masa sikit untuk dia apply halal, dapat halal dan baru dia boleh letak logo halal. Jadi tetapi apa yang saya nak share di sini, kalau satu outlet, satu brand tu dapat halal, katakanlah aiskrim Ilyas dapat halal, macam rasa macam nak buka kedai aiskrim aiskrim Ilyas halal. Jadi maksudnya mana-mana kedai aiskrim yang brand yang sama, maka insya-Allah semuanya halal. Jadi, kalau dia ada dapat, dia menggunakan central kitchen, centralized dia punya bahan-bahan ni, semua insya-Allah semuanya halal lah. Sebab dia tak boleh ada satu brand yang sama halal dengan haram, tak boleh. Betul. Jadi insya-Allah kita tak perlu risau kalau benda tu. Baik. Jadi di sini kesimpulannya adalah yang pertama sekali, memang ada di luar sana kedai-kedai yang menjual aiskrim ke kafe ke yang tak halal, memang ada tak halal. Tapi kalau yang dah ada sijil halal, insya-Allah ianya telah diaudit, ianya halal. Yang perlu kita risau ni yang tak ada sijil tu. Betul. Banyak je tak ada sijil. Yang tu kena risau. Dan yang kedua, kita kena semak sebelum sebar. Betul ya? Betul. Jadi kadang-kadang kita takut nanti kalau kita tak semak dulu, tak check dulu dengan pihak JAKIM ke Jabatan Agama Islam ataupun dengan orang-orang yang pakar halal lah. Jadi kita takut benda tu menjadi fitnah. Saya di sini kan, saya nak ucap terima kasih lah sebenarnya kepada followers saya dekat Instagram dan sebagainya ni kan, dekat social media lah. Sebab mereka WhatsApp saya, lepas tu DM saya, PM saya, tanya ni betul ke ni betul ke ni kan. Jadi bila dia tanya dulu, saya kata terima kasih sebab dia orang concern dulu benda ni. Jadi saya tunjukkanlah bukti. Kalau dah ada halal, saya tunjuk bukti. Kalau tak ada halal, saya akan cakap benda tu was-was. Jadi terima kasih banyak kepada penonton dan pendengar Beyond Halal, yang mana PM kami, DM kami, boleh tak ada masalah. Tim kami akan bantu untuk menjawab kemusykilan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa sampai di sini dulu kot kita punya segmen. Sebenarnya kalau you all dengar tadi yang Puan Anissa cerita pasal peralatan ada daripada bulu babi semua tu kan, itu menarik tu. Tapi kita tak mau cerita kat sini, tak cukup masa. InsyaAllah mungkin kita akan simpan untuk episod seterusnya. Okey, terima kasih sekali lagi kepada College Unity, penaja kita pada episod kali ini. Dan sesiapa yang ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang halal, bolehlah layari laman web www.unity.edu.my ataupun scan QR yang tertera di skrin anda. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada segmen seterusnya di dalam podcast Beyond Halal. Saya Ilyas Harun, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.